Dalam suatu kisah yang diriwayatkan, suatu hadis yang panjang, Imam Malik rahimahullahu ta'ala sebut cerita ni dalam kitab Al-Muwatta, iaitu dalam bab wudu, dalam bab wudu, kitabul wudu, bahwasanya pada hari kiamat nanti datang berbilion-bilion manusia di hadapan Nabi masing-masing. Maka Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, boleh kenal dah umatmu akan datang? Kami mu kenal dah, pasal kami sahabat, satu masa satu zaman denganmu. Dah kalau umat akan datang macam kita, tak dah lah dengan Rasulullah 1400 tahun tikah. Boleh kenal ke muka kita umat Nabi? Maka tanya Nabi SAW pula kepada para sahabat, kalau mu ada 100 ekor kuda warna hitam, mu boleh kenal tak seekor kuda yang kepalanya putih duduk di antara 100 ekor kuda warna hitam? Mana kalau kuda kepala putih duduk bolong di dalam ratusan kuda yang berwarna hitam, mudah kenal, pasal kepala putih mudah nampak lah. Maka begitulah kata Rasulullah, umat aku dapat kenal daripada bekas mengambil wudu. Maknanya kita ambil wudu, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, telinga, kaki, dia akan ghurrah muhajjalin, akan mengeluarkan cahaya pada hari kiamat. Sehingga Nabi SAW yang tak kenal kita, tak dang dengan kita, boleh tunjuk itu ummati, itu ummati, umat aku tu. Muka tangan bercahaya bekas ambil wudu. Nabi pun bila tengok ramainya umat Nabi kesan daripada mengambil wudu ni, Nabi terlampau gembira. Nabi kata lagu mana? Halumma, halumma. Halumma ni makna mari, mari kepada aku, mari kepada nabimu. Panggilan dengan lembut lah, panggilan lembut. Kalau panggilan keras, orang panggil bil, mari sini, itu lain. Kalau halumma, mari, mari umat aku, mari deh, mari sini. Bahasa Arab ni banyak bahasa di toko-toko. Kalau Cina kalau keras layak, kalau lembut layak. Mari, mari. Bila kata mari kepada aku untuk minum pada kolam Nabi, kolam yang kita duk baca dalam surah Inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami, kata Allah, kami beri kepada kau wahai Muhammad al-Kausar. Turun ayat ni, Nabi tanya para sahabat, hal tadruna mal kausar, mu tahu tak wahai sahabatku benda al-Kausar? Benda apa? Dia tanya sahabat. Kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lah lebih mengetahui, kami tak tahu. Maka Nabi cerita Al-Kausar, kolam yang banyak kebajikannya Allah beri kepada aku, kata Nabi, umat akan datang minum, aku tunggu di sana di kolam Kausar. Maka bila Nabi tengok ramai umat Muhammad, umat Nabi ni, Nabi kata, halumma, mari minum dalam kolam aku, mari minum sini, mari minum sini, jangan minum kat lain. Tiba-tiba disekat oleh para malaikat. Malaikat sekat sebahagian daripada umat Nabi. Nabi kata, guana mu sekat umat aku nak minum air pada kolam Kausarku. Maka kata malaikat, mu tak tahu wahai Rasulullah, memang umatmu memang semayang tak tinggal, tok siap masjid, tok iman, tok bila. Tetapi bila wafat kamu wahai Rasulullah, mereka tidak melakukan apa yang kamu suruh, mereka mempertahankan apa yang kamu larang. Maknanya menyeleweng daripada ajaran Islam. Ulama ditolak, juhala disokong. Orang yang adil ditinggalkan, orang yang melakukan kezaliman dikasihi. Bila dengar gitu, Nabi pun kata, suqan fasuqa, pergi berambus, jangan minum pada kolam Kausarku. Hadis ni nak cerita kepada kita bahawasanya dak padang dengan semayang, dak tinggal 5 waktu sehari semalam, dak padang.
Sebab yang Nabi panggil ni semua yang ada bekas ambil wuduk belaka. Muka bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya. Maknanya semayang tak tinggal. Hak dah semayang tak ada masuk dah tu. Saya kapal layar tu. Hak ni hak cerita hak semayang. Hak tu imam, hak tu bilal, hak tu siap, hak tu macam-macam, tu nebek. Nah, semayang tak tinggal. Siapa tanya ke Mekah, pergi ke Mekah. Orang lain melotong 170 T, dia sampai lebih 10 T balik ke kampung. Bagus ni. Orang kutip 70 T. Nah, habis hari tasyrik, selesailah. 7 T setepak. Dia bahan 80 T, lebih 10 T. Konon cerdik lah. Walik Terengganu, batu. Kau ambil di Mina tu, Walik Terengganu. Bodoh punya haji. Ni. Bila orang ngajar, semua dia kata politik. Orang nak khabar cerdik. Bila orang nak ngajar, nak khabar hukum akal, halal haram, gitu gini dah. Ngajar benda, politik. Kata korang. Politik kata korang, politik kata korang, tak pergi surat. Akhirnya, lebih 10 T, Walik Terengganu. Tunjuk ke cucu ni, tengok ni, ki Walik ni, batu hak ni, Muzdalifah ni. Kawan dia kata lah, mu Walik 10 T. Apa dak khabar kat aku dah ingat setarang nak Walik. Padahal haram Walik, batu tanah haram. Hukumnya haram, kena atur balik pula. Tak boleh. Tapi dah haji bodoh. Bila orang ngajar dia kata politik, bila orang ngajar dia kata korang. Bila dah reti ke hukum, Walik batu mana boleh? Berdosa. Kena atas balik, kena bayar dang, kena kirim ke pilot kapal terbang, atas semula kampung. Kalau nak kutip boleh, ni kutip ni. Bulan kambing, belambok batu. Ini nak cerita maknanya, walaupun Nabi kenal ummati bekas sembahyang, boleh nampak. Semayang tak tinggal, tiba-tiba tak boleh minum pada kolam Kausar Nabi. Na'udzubillah. Minta berlindung kita daripada masuk golongan yang bila sampai kat kolam Nabi, Nabi hamba suhqa, pergi berambus, pergi jauh daripada kolam aku. Kata ulama, bila tak dapat minum kolam Nabi, masuk neraka. Na'udzubillah.